Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pucuk pauh si daun sena tumbuh merata di tepi perigi. Generasi Madani, warisan berharga, pewaris mutlak pertiwi tinggi. Kombinasi panel haki yang berintegriti, penjaga masa, serta dengan randiknya guru-guru pembimbing yang budiman serta rakan-rakan pemidato warga intelektual yang saya kagumi sekalian. Berdirinya saya di pentas berspesies pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan Piala Busingan Dunia yang pertama yang dipertuan negeri Melaka tahun 2026 adalah untuk menyebarluaskan satu gagasan pemikiran generasi Mauduk Pidato, generasi Madani pewaris negara bangsa. Sebelum bahtera hujah belayar lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya. Generasi Madani merujuk kepada kelompok anak muda yang acuannya dibentuk oleh 6 teras utama, iaitu keikhlasan, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat dan ihsan. Manakala pewaris negara bangsa membawa maksud kelompok pelapis yang bahkan mengambil alih kepimpinan serta bertanggungjawab mengekalkan kedaulatan, perpaduan dan kemajuan tanah air yang kita cintai ini. Warga dewan yang penuh visi, hujah saya yang pertama, kemampanan, mindah generasi Madani membentuk benteng jati diri yang utuh. Sebuah negara bangsa tidak boleh diwariskan kepada generasi yang rapuh jiwanya dan mudah goyah pegangan prinsipnya. Di sini nilai-nilai rukun negara bertindak sebagai sahu yang mengekalkan kedudukan kita adalah prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada Raja Negara. Subur dalam sanaburi anak muda Madani, mereka tidak akan mudah dijual beli oleh daya barat maupun ideologi terorisme yang cuba memecah belahkan kita. Generasi Madani ialah generasi yang celik sejarah, menghargai jerih, perih, pejuang kemerdekaan dan sentiasa bersedia mempertahankan kedaulatan tanah air daripada sebarang ancaman anasir luar maupun dalaman. Sidang hadirin yang dikasihi, meniti hujah saya yang kedua, daya cipta dan ihsan anak muda Madani memacu kemampuan ekonomi eksekutif. Pembinaan negara bangsa dalam era moden 2026 ini menuntut kita untuk bersaing di peringkat global dan mengabaikan nilai kemanusiaan. Melalui terasan jaya cipta, generasi Madani tidak takut untuk berinovasi meneroka teknologi baharu dan mencipta peluang baru untuk negara. Namun, apa yang membezakan mereka ialah nilai ihsan. Mereka maju bukan untuk diri sendiri, tetapi memimpin tangan bersama rakyat yang berbilang kaum dan untuk maju bersama. Mereka menterjemahkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang dengan memastikan tiada nama mana-mana kaum yang terpinggir daripada arus pembangunan negara, keadilan sosial dipelihara, kebajikan rakyat diutamakan. Hadirin dan hadirat sekalian, hujah saya yang ketiga yang menjadi tiang seri perpaduan. Sifat hormat menghormati melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Prinsip kelima rukun negara iaitu kesepahaman dan keselaan amat bertepatan dalam salah satu teras utama Madani iaitu hormat. Generasi Madani ialah generasi yang melayan kepelbagaian. Mereka melihat perbezaan kaum, bahasa dan agama di Malaysia bukan sebagai satu liability tetapi sebagai satu aset yang kekuatan yang tiada gelang gantinya. Di sekolah, di universiti maupun di tempat kerja, mereka saling bertoleransi, bersama dan menghargai budaya satu sama lain. Kepelbagaian dijalin kemas menjadi sebuah potret negara, bangsa yang indah dan dikagumi oleh mata dunia. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, konklusinya masa depan Malaysia tidak terletak pada bangunan pencakar langit yang tersegar indah. Masa depan tanah air ini terletak dalam genggaman yang dan minat anak muda yang terdiri di hadapan saya pada hari ini. Generasi Madani bukan sekadar satu slogan politik, tapi ia satu acuan hidup, satu komitmen dan satu manifestasi jiwa anak muda yang bersedia memikul amanah sebagai pewaris sah negara bangsa. Sepenuh pertandingan peringkat kebangsaan di bumi sejarah Melaka ini, marilah kita, para belia harapan negara, berikrar untuk melekapkan diri dengan ilmu, iman dan amal. Ayo kita buktikan bahawa kita adalah generasi Madani yang mampu menjulang nama Malaysia ke puncak kegemilangan. Tubuh subuh pohon bidara, tempat berteduh sangkalana. Generasi Madani pewaris negara, membina bangsa aman sentosa. Maka bulatkan tekad satu hati, bersamalah kita mencorakkan masa depan negara bangsa. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.